Okay, video ni aku nak kongsi sikit lah berkenaan satu posting ni, satu account dekat Threads. Dia bagi tahu yang kereta anak dia tu, which is kereta Proton X50, dia mention tak boleh steer, maksudnya tak boleh nak belok lah. Tu ada ayat dia tulis cannot. Lepas tu dia complain lah yang pihak Proton lambat reply dia. Dia kata dia orang tak check kereta ni on weekends, dia hanya check pada on weekdays. Okay, so aku tengok posting tu dan aku tengoklah video yang maybe anak dia sendiri share. Okay, tapi dalam video anak dia ni, steering tu boleh pusing kiri kanan, cumanya kereta Proton X50 tu dia hanya gerak sikit saja ke kiri dan ke kanan. Okay, before that aku bukan nak kecam ke apa. Tujuan video ni education juga pada semualah yang tak tahu. Sebab disclaimer siap-siap, dulu masa aku punya final year project, aku ada buat berkenaan steering system yang ada dekat kereta lah. Tapi masa tu aku buat untuk kereta guna racing, iaitu kereta macam kereta go-kart macam tu, untuk tujuan pertandingan FSAE. Kalau budak-budak student, formula student lah. Kalau budak-budak university tahulah. Okay, poin yang pertama, berdasarkan statement tu, dia cakap steering tu cannot be steer. Tapi video yang nak dia share tu, bila kita tengok sampai habis, dekat hujung tu dia boleh steer. So dekat situ dia ada contradiction lah. Dia punya statement ayat dengan video, dia kata tak boleh nak belok, tapi kereta tu boleh belok dekat penghujung video tu sendiri. Okay, so point yang kedua, kita nak faham kenapa benda ni terjadi. Pembuat kereta, kalau dia design steering system untuk kereta ni untuk kegunaan orang awam ataupun daily usage, kita memang kena pusing steering tu banyak, baru tayar tu dia akan pusing. Okay, dekat komen banyak orang cakap, oh ini EPS tu electronic power steering, EPS memang macam gini apa semua. Okay, EPS tu another thing. Sekarang kita cakap pasal sistem steering tu sendiri. Kat sini aku akan ada lukis lah. Okay, ini adalah steering. Okay, dia akan bersambung dekat universal joint, and then universal joint akan bersambung straight sampai ke hujung. Hujung dia tu adalah pinion. Dekat bawah ni dia akan ada rack. Okay, rack ni dia akan ada gigi gear lah. Yang pinion pun akan ada gigi gear dia juga. Lepas tu dia akan sambung dengan tie rod end. Tie rod end akan bersambung dengan knuckle, knuckle akan bersambung dengan tayar. So bila kita pusing steering, shaft tu akan pusing, knuckle torak tayar, tayar akan berpusing. So macam ni basic dia. Okay, kat sini kenapa steering tu pusing banyak tapi tayar tu pusing sikit? Benda ni sebab manufacturer kereta dia buat ratio steering kepada tayar. Untuk kegunaan kereta biasa, dia punya nilai tu anggaran lebih kurang dalam 18 ke 1. Maksudnya contoh daripada steering tu tegak, pusing 18 degree, lepas tu tayar baru pusing 1 degree. Itu sebab dia kita kena pusing steering tu banyak, baru tayar tu pusing sikit. Tapi benda ni dia berbeza kalau kereta korang tu kereta sport. Contoh kalau Formula 1, dia punya ratio dia tu akan lebih rendah, maybe dalam 11 ataupun ratio 7 ke 1. So kereta biasa, kereta sport, kereta Formula 1, go-kart dia berbeza. That's why kalau korang main go-kart, korang pusing sikit, kereta tu memang terpusing. Salah satu reason kenapa benda ni besar adalah dia nak memudahkan kita sebagai pemandu nak belokkan kereta tu dalam keadaan kereta tu low speed ataupun dalam keadaan kereta tu static. Korang mesti pernah buat, kalau kereta tu tak bergerak, korang pusingkan steering tu, korang akan rasa berat, betul tak? Dia compare tu kereta tu dah berjalan, nak pusingkan steering tu lebih ringan sedikit. Okay, benda ni berkaitan juga dengan friction daripada tayar dekat permukaan jalan. EPS ni pula, sebelum adanya EPS, mungkin korang pernah guna kereta yang ada power steering. Yang tak ada power steering, kita panggil power steering, macam Proton Saga lama. Jadi siapa yang pernah guna tu tahulah, nak pusing Proton Saga lama tu punyalah susah kan. So bila ada power steering, lebih memudahkan. And then power steering ada dua jenis. Yang dulu jenis hydraulic dia akan ada minyak dekat steering rack tu. Tapi kalau EPS ni, electronic power steering, dekat bahagian pinion tu dia dah tak ada, dia potong. So steering tu dia pusing dekat motor. Okay, dia akan ada satu motor dekat bahagian atas. Okay, motor yang dekat steering ni dia akan transmit signal berapa banyak kita pusing. Lepas tu akan ada lagi satu motor dekat bahagian rack dekat bawah tu, receiving punya motor. Dia akan terima input daripada motor belah atas untuk respon berapa banyak kena pusing ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kereta-kereta yang pakai EPS sekarang ni, dia tak ada linkage daripada steering tu direct kepada korang punya steering rack. Tak ada. Okay, second reason pula kenapa manufacturer buat macam ini, ratio besar untuk kereta kegunaan biasa. Sebab kalau korang langgar HAM dekat jalan ataupun korang terlanggar lubang, kereta korang tu takkan immediately off course ataupun terkeluar daripada laluan dia. Sebab kalau ratio tu kecil, okay, korang pegang steering, korang terlanggar lubang, tiba-tiba tangan korang tu terkepak steering tu, jadi kereta tu senang terkeluar daripada laluan dan maybe, na'udzubillah, boleh menyebabkan kemalangan. That's why ratio steering tu besar, supaya jadi apa-apa, dia tak bagi kesan sangat dekat kereta tu punya laluan. Tapi still, kalau EPS masih tak ada shaft daripada steering direct kepada pinion tu sendiri. Dekat sini korang faham tak sistem steering tu macam mana? Aku bukan nak condemn ke apa, just ini adalah video sharing yang aku rasa aku boleh sharing dekat korang kat luar sana. Kita macam tak nak terus, macam contoh satu produk tu rosak, kita terus nak attack manufacturer lah, sedangkan maybe kita sendiri jahil nak memahami macam mana sesebuah sistem tu berfungsi ataupun cara dia berfungsi. Tapi aku bukan nak condemn, tujuan aku buat video ni adalah untuk sharing dengan korang apa yang aku tahu. So aku harap korang dekat luar sana dapatlah sedikit ilmu dan maybe boleh share video ni dekat kawan-kawan korang ataupun family korang yang tak tahu lagi pasal ni, dan sekarang maybe dah tahu kan. Jadi kalau korang suka video macam gini, jangan lupa untuk like dengan share apa pendapat korang pasal tentang